Makan apa? Nasi lemak. Okey, semua dah sampai hari ni? Semua kena fokus dalam kelas Ustazah. Kalau tak, salah tolak markah. Okey, yang kedua, untuk kelas kali ini saya akan bagikan 4 grup. Macam biasalah, 1, 2, 3, 4. Okey. Yang terakhir, bila salah kata hai, semua kena kata hello. Okey, jadi kita mulakan dengan okey. Sekarang ni kan, soalan nak compare tengok gambar ni, cuba fikir betul-betul. Apa gambar ni nak sampaikan? Jiran. Saya bagi masa 3 saat untuk fikir betul-betul. Kita ni apa dia? Gambar ni pasal apa? Jiran bagi makan. Okey, apa jauh? Jiran awak nak bagi makanan kat awak? Awak dapat apa? Saya dapat kuih bakar-bakar. Kuih bakar-bakar. Okey. Nabila, jiran tu apa? Apa yang awak tahu pasal jiran? Jiran tu orang yang turut rumah kita. Awak tahu tak sebenarnya kan, dalam sabda Nabi Muhammad, Rasulullah kata, jiran tu adalah dia duduk 40 buah rumah depan, belakang, kanan dan kiri. Ramai tak jiran kita? Jadi awak rasa lepas kita bincang-bincang ni kan, kita nak belajar apa hari ni? Jiran, betul. Tapi tajuk penuh dia ialah jiran sepakat membawa berkat. Semua semangat tak nak belajar ni? Jadi hari ni Ustazah harap sangat semua dapat sampai, semua dapat nyatakan maksud jiran, terangkan hukum beradab dengan berdasarkan dalil. Lepas tu kamu semua dapat jelaskan hak jiran. Boleh semua? Boleh. Okey. Okey, sebelum kita mula, soalan tanya. Mak pun kita semua. Jangan tengok lagi ya. Sabar. Okey. Okey, pertama saya tanya. Sebelum kita masuk pada masa, saya tanyalah pengetahuan kamu selama 11 tahun kamu hidup kan. Apa yang kamu tahu tentang jiran? Dari mak ayah kamu ke? Kamu sendiri ke? Siapa nak jawab kat saya? Saya. Okey, apa? Jiran tu ialah orang yang berada berdekatan dengan rumah kita. Betul, tangan baik. Dia bagi saya kerja rumah tu. Saya tahu. Saya ada balik. Okey, kita tengok maksud jiran tu apa. Okey, maksud jiran ni ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga sebagai tetangga. Maksudnya, tetangga tu maksudnya jiran. Jiran maksudnya tetangga. Benda yang sama saja. Jadi, tengok sini. Wow. Okey. Kalau ni semua jiran tak? Jiran.
Saya nak semua baca sama-sama. Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga sebagai tetangga. Bagus. Kedua tangan semua. Okey. Sebabkan semua dah boleh faham boleh tak saya nak dari seorang Akilah? Okey, jiran itu apa? Cuba ulang balik. Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang. Lepas tu yang disebut juga sebagai tetangga. Okey, letak dua tangan. Sebabkan semua dah tahu kan, walaupun jiran ni benda biasa hari kita kan. Jadi Ustazah nak kita main game. Kita bagi dulu empat orang. Empat orang tak lah. Empat dulu. Okay. Sabar. Okay. Jadi sekarang Ustazah nak setiap waktu kumpulan datang ke depan. Saya. Okay. Ustazah pasang mata bagi semua. Boleh siap kan? Okay, kumpulan dua dapat dua mainan. Jadi kita boleh dengan nombor dua langsung, betul kan? Satu. Jadi saya nak kamu baca, yang lain ikut, boleh? Boleh. Ya, bagus. Baca sama-sama. Baca ini nama. Baca yang bagus nanti ada yang klik. Okey. Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga sebagai Yang lain tak ikut pun. Baca satu-satu. Semula. 1, 2, 3. Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga sebagai tetangga. Betul tak jawapan kawan? Tepuk tangan semua. Apa lagi kumpulan nak baca? Oh, bagus dah masa tangan markah. Banyak kita nak buat. Boleh. Okey, yang lain ada nak kumpulan satu nak baca bertiga. Tengok. Okay, semua ready? 1, 2, 3. Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut
tulis. Okey, boleh. Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga sebagai bahawa jiran ni ialah orang. Siapa saja yang tinggal berdekatan dengan kita. Atas, bawah, kanan, kiri, atas, bawah dan sebagainya. Betul. Ni faham. Okey. Selanjutnya kita akan masuk kepada dalil. Okey. Jadi boleh fokus? Boleh. Jadi seterusnya kita akan tengok dalil yang berborak ya. Okey, tengok dalil ni. Sudah baca? Kamu ikut boleh? Boleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala. Man kana yu'minu billah. Wal yawmil akhir. Fala yu'ti jarahu. Maksudnya daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat maka janganlah menyakiti jirannya. Okey. Siapa nak bagi tahu apa maksud hadis ni? Apa yang kamu boleh bagi tahu? Maksudnya apa yang kamu dapat dari hadis ni? Apa yang kamu dapat dari hadis ni? Kita kena buat baik dengan jiran. Kita buat baik dengan jiran lagi. Kita tak boleh sakiti jiran lagi. Kalau kita sakiti jiran, Allah tak sayang. Kamu nak tahu tak? Sakiti jiran tu bukannya kita pukul dia je. Kita boleh tarikan dia dari percakapan kita, perbuatan kita, dari emosi dia. Contohnya kan, awak bela kucing kan? Lepas tu kucing awak berak dekat depan rumah jiran awak. Lepas tu benda tu kan mengganggu, menyakiti jiran atau menyakiti hati jiran. Betul pun tak boleh. Kalau itu kan awak wajib untuk bersihkan najis kucing awak tu. Sebab apa? Sebab kita nak sebab kita dah sakitkan hati jiran. Okey, jadi Zazana, saya beritahu lagi. Kalau kita sakitkan jiran, kita boleh masuk neraka. Nabi
Dia adik dengan maksud Allah. Apa? Boleh salah. Yang lain cuma itu lah. Boleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Maksudnya daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti jirannya. Terima kasih, Fi. Okey, jadi apa hukum kita berada dengan jiran? Wajib. Wajib. Sebab kalau kita sakitkan jiran, berdosa ke tak? Sebab itulah masuk api neraka. Jadi kita kena buat baik dengan jiran. Okey, saya nak tanya Alim, apa contoh kita buat baik dengan jiran? Contohnya adalah kita memberi makanan kepada jiran. Pandai, gelap. Semua dah boleh faham dah apa yang hadis nak sampaikan. Okey, jadi tengok. Salah nak. Kali ni saya nak kamu tengok video ni. Tengok diri dia. Faham Saya yakin ada banyak. Okey. Jadi kita tengok
Kalau tak ada. Ada. Okey, betul. Isteri malu-malu. Video tapi bolehlah saya bagilah. Saya tahu tiga. Okey. Jadi yang kamu semua tadi hai. Hello. Apa yang kamu tengok? Apa yang kamu cakap? Kamu cakap semua itu adalah hak jiran. Bisa tanya. Hak jiran tu apa? Perkara yang kita kena buat dekat kita. Betul. Dia apa yang jiran tu berhak dapat dari kita. Okey, mari kita tengok satu-satu. Jadi kalau semua nak tahu, hak jiran ada 3. Ada perbuatan, ada percakapan dan juga emosi. Jadi hari ini kita akan tengok satu persatu. Boleh semua? Boleh. Okey, tengok perbuatan. Awak nampak kan? Nampak. Okey, dia yang pertama. Saya akan tanya dia juga. Nampak tak? Nampak. Saya tengok kat depan. Okey, tengok yang pertama. Awak rasa? Awak rasa ini apa yang dia nak bagi tahu dalam gambar ni? Dia nak pukul jiran dia. Dia nak lebih. Jahat. Kalau tak boleh. Kita tak boleh pukul jiran. Tidak boleh menyakiti jiran. Jadi itu yang pertama. Okey. Tidak boleh menyakiti jiran. Jangan nampak dia tiba. Oh, benar. Boleh. Tapi kata saya cakap tadi lah, bukan dia tambah je. Kalau kalau macam kata apa, tai kucing tu pun menyakiti jiran. Okey, seterusnya kita tengok Okey, yang kedua, ni mesti semua dapat teka. Apa ni? Menjadi jiran. Menjadi jiran. Sakit. Kalau dia sakit rajin-rajin kan, lagi tengok kan. Kita macam saya tu kan. Kat belakang rumah saya ada sakit pinggang. Lepas tu nanti jiran saya ramai-ramai pergi sana bagi sumbangan sikit. Okey, yang ketiga. Okey, kalau ni apa? Kalau rasa gambar ni bagi makan. Bagi makan kat jiran, betul. Ketiga adalah melebihkan sedikit masakan dan memberikannya kepada jiran. Kalau masak lebih, kan, lagi-lagi tak kali saya kan? Betul. Puasa dan puasa. Dan puasa, berilah lebih sikit bagi jiran dapat pahala. Tak rugi pun kita buat baik. Allah akan kira semua tu. Lagi-lagi time raya, buat open house. Lepas tu kita jiran kita tengok je, kita pergi tak jemput. Ya, macam tu. Kesian jiran kita. Okey, sebelum tu Ustazah nak kita ulang balik 3 ni. Okey, yang pertama ialah yang kedua menjadi jiran ketika sakit. Yang terakhir ialah melebihkan sedikit masakan dan memberikannya kepada
yang dia buat ni? Dia ucap tahniah. Oh, betul sekali. Tepuk tangan kan. Tak boleh dah. Okey, saya tak boleh. Okey. Mengucapkan tahniah atas Kejayaan jiran. ni. Nampak ni? Ni percakapan. Ibu boleh nampak? Boleh. Kalau saya boleh buat ni, semua orang tak tahu. Saya tak mampu. Okey. Seterusnya gambar seterusnya kita tengok. Yang ni dah susah sikit lah. Kata-kata. Cuba je teka. Orang rasa tak ada Menjaga hati. Bertegur jiran. Apa dia cari? Bercakap baik-baik. Cakap dengan sopan. Semua tu betul, tapi yang kita tepat ialah tereng-tereng, menjaga kebenaran. Tuturan ni, contohnya awak tak cakap buruk pasal jiran awak. Pasal awak bagi salam, awak tegur siapa. Ni tiba-tiba nak maki ke? Tak boleh lah macam tu. Cakap benda baik-baik. Okey, kita ulang balik untuk segi percakapan. Yang pertama ialah Ucapkan tahniah atas kejayaan jiran. Menjaga kebenaran. bagus. Yang terakhir, emosi dia satu saja. Okey, ini gambar pertama. Susah sikit kan kalau pasal emosi kan. Okey, cuba tengok Azan. Comfort. Macam kesiannya lah. Orang rasa Ada Simpati. betul, betul. Bersimpati apabila jiran ditimpa kebenaran. pernah nampak jiran awak jatuh basikal. Ada muka. Tolong, kita satu simpati tolong dia, okey? Okey, untuk emosi apa? Bersimpati apabila jiran ditimpa kebenaran. Okey, bagus tuan-tuan. Jadi hak jiran ada 3. Perbuatan. Percakapan. Emosi. sebab kat situ macam dapur kan. Kita main game. Main game. Saya tak ingat. Esok ke? Sekarang ni saudara, saya lihat tu cuba ke depan. Orang saya dah semua kan. Okey, saudara, kita ambil dua. Cepat-cepat dia nak. Dulu pertama. Ambil dua je dekat. Semua dah ambil? Dah. Okey. Okey. Sekarang ni, Kazana, kita akan main 2 round tau. Jadi, round first, kat, awak sebut dulu nombor kat yang pertama tu. So, semua gila-gila yang kat first, nenek-nenek, lepas tu second round kat yang kedua pula sebut nama, okey? Kita mula dengan yang pertama. Okey, kat pertama awak, nombor 2. Okey, sorry. Kita dua akan dapat ni. Nanti kan, awak angkat yang mana satu, jawapan yang betul. Sama ada warna hijau atau warna pink. Pink. Okey. Nombor berapa? 2. Okey, semua fokus dengan soalan tu betul. Jiran anda ditimpa musibah. Warna hijau bersimpati apabila jiran ditimpa kemalangan. Sabar. Setelah kira orang kan. Okey, yang kedua, warna pink gelakkan jiran dan kerana ditimpa musibah. Okey, 1, 2, 3. Okey. Jom tengok jawapannya apa. Kita kena bersimpati bila dia sakit. Betul tak? Betul. Semua dapat satu. Kita dapat. Batas kita ada. Terus. Satu. Ini ya. Okey, saya baca dengan betul. Pak jiran terbahagi kepada 3 perbuatan percakapan emosi, pada pink 4 perbuatan pentuturan emosi dan fizikal. 1, 2, 3. Hilang belum. Yang keempat jawapan awak apa? Tak akan. Tak ada. Mana
ikut? 5. 5. Tengok. Keluarga anda merancang untuk membuat inovasi rumah yang mungkin bising. Warna hijau membiarkan bunyi bising mengganggu jiran. Warna pink tidak menyakiti jiran dengan memberitahu mereka tentang bunyi bising itu lebih awal. Atau dia? Bukan? Pihak. Akhirnya jawapan. Merah. Pink. Okey. Tidak menyakiti jiran. Okey, betul semua. Kalau nak warna apa yang tahu dia itu? Dia dah. Dia okey. Prepare. Kalau tak kita sini cantik boleh dia. Okey. Terus kumpulan yang kedua. Lapai. Okey, jiran anda bertingkah bersikap di tengah jalan. Hello. Hai. Dengar betul. Okey, jiran anda tertingkah bersikap di tengah jalan. Yang pertama, membuang basikal itu ke perangkap. Okey, warna pink anda tolong alihkan basikal itu ke tempat yang lebih selamat. Dua dia. Tak angkat. Saya campak. Sebab kita markah satu. Okey, semua betul. Yeay. Kita lanjutkan je lagi buang pula. Bersikap orang. Okey. Kumpulan yang ketiga. Tiga berapa? 6 masa hidangan istimewa sempena perayaan. Warna hijau membiarkan bunyi bising mengganggu jiran. Warna pink melebihkan sedikit masakan dan memberikannya kepada jiran. 1, 2, 3. Allah terus. Kumpulan lain tak ada jawab. Kurang kuat. Mana satu jawapan dia? Tolak. Orang kawan. Okey, kita nak jawapan melebihkan sedikit masakan mereka kepada jiran. Okey, betul. Yang terakhir. 10. Okey, menyakiti jiran merupakan hak jiran yang ikuti perbuatan. Warna dengar tu menyakiti jiran merupakan hak jiran dari segi perbuatan. Warna hijau betul, warna pink salah. Soalan ni macam confusing sikit. Satu, dua, tiga. Dari segi okey, kita ada jawapan satu yang betul. Jadi je lah. Okey, kenapa? Sebab saya cakap kat sini menyakiti jiran. Kan hak jiran je lah. Okey. Maka awak fahamkan hak jiran. Jadi sebabkan kita dah habis belajar ini. Jadi semua dah dapatkan apa yang kita belajar ini. Dah tercapai lah apa yang saya nak
Thank you.